Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Dengan mengangkat tema peperangan dan konflik serta ketabahan, Palestin menonjolkan semangat juang, daya tahan dan keberanian seorang anak kecil dalam menghadapi pelbagai ujian hidup. Novel Gadis Kecil di Pinggir Gaza ini menggambarkan realiti kehidupan di kawasan konflik, khususnya di Gaza, yang terkesan akibat serangan dan peperangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amni Fatia binti Ebi Firdaus dari MBA 0008 SK Kuala Linggi, Kuala Sungai Baru, Melaka. Gadis Kecil di Pinggir Gaza ialah sebuah novel yang ditulis oleh Vanny Krisma yang diterbitkan oleh PTS Publishing House pada 19 Oktober 2012. Buku ini mengandungi 352 muka surat dan tergolong dalam kategori fiksyen dewasa. Buku ini juga mempunyai reka bentuk kulit yang menarik, ilustrasi yang jelas dan visualnya yang berkualiti. Novel yang saya kongsikan ini termasuk dalam genre fiksyen yang melatar belakangkan konflik di Gaza. Gaya penulisan penulis ini dapat saya gambarkan sebagai bijak, berani dan menyentuh perasaan, mampu membuat para pembaca bermain dengan emosi masing-masing. Dalam novel ini terdapat dialog yang menyentuh hati. Jawab pertanyaan saya, adakah batu ini dapat menghancurkan Israel? Jawab! Dialog ini mencerminkan keperitan dan ketabahan. Mereka hanyalah anak-anak kecil yang terperangkap dalam peperangan yang tidak mereka pilih. Batu ini mungkin tidak mampu mengubah dunia, tetapi bagi Palestin, ia adalah simbol keberanian, sebuah harapan kecil dalam kegelapan yang tidak bertepi. Secara ringkasnya, novel ini mengisahkan seorang gadis berusia 11 tahun bernama Palestin yang kehilangan ibu dan dua saudaranya akibat serangan roket Israel. Ayahnya, seorang pejuang Hamas, ditangkap oleh tentera Israel. Palestin kemudian tinggal di kamp perlindungan sementara Jabaliyah, di mana dia bertemu dengan Yanan dan Adibah yang menjadi teman seperjuangannya. Novel ini menggambarkan perjuangan dan ketabahan Palestin dalam menghadapi cabaran hidup di tengah-tengah konflik yang akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri. Sedihnya. Walau bagaimanapun, saya kagum dengan keupayaan penulis menguji kekuatan emosi para pembaca dan kemampuan penulis membuat pembaca merasakan penderitaan masyarakat Palestin. Namun, terdapat juga kritikan mengenai kesinambungan antara watak yang dirasakan longgar di pertengahan dan penghujung cerita. Membaca novel ini dapat membuka mata pembaca terhadap realiti kehidupan di kawasan konflik seperti Gaza. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur, empati dan kesedaran terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kisah Palestin mengajar kita tentang ketabahan dan semangat juang dalam menghadapi dugaan hidup. Secara keseluruhan, Gadis Kecil di Pinggir Gaza adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka perspektif membaca terhadap konflik di Palestin. Inilah naskah yang merakamkan derita penduduk Palestin yang hidup dalam kancah peperangan sehingga kini. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam kesinambungan cerita, namun kekuatan emosi dan mesej kemanusiaan yang disampaikan menjadikannya bacaan yang sangat berharga. Sekian, terima kasih.